dia tak perasan rupanya. Aku rasa maybe rencana aku yang kali kedua ni pasti takkan gagal. Kalau berkabur masuk hospital, aku ada peluang lagi nak balas dendam dengan BKI pula sampai masuk hospital. Sampai dia Hai, Mikael, kesiannya kau mudah ditipu. Haish, mana ni bukunya ni? Aduh. Aku tak jumpa bukunya weh. Erzo, asal banyak buku pening Oh, tak payahlah cari Erzo, dah malam dah pun. Kau tidur je lah. Kalau kau tak jumpa buku tu, tak apalah. Tak payahlah cari bukunya. Menyusahkan aku je lah Erzo ni. Hish. Alah, padahal aku baru nak baca buku tu weh. Aku teringin sangat nak baca. Aduh, kalau tak jumpa macam mana? Aku baru nak baca weh. Alah Erzo, tak payahlah baca, dah malam dah kot. Lagipun kau dah besar kan. Tak payahlah nak jadi pandai sangat. Engkau tu dah terlebih pandai dah. Diamlah bodoh. Dah lah, malas lah aku nak layan kau. Aku nak tidur dululah. Aku majuk dengan kau. Erzo ni kan cakap sikit pun tak boleh. Aduh, cakap sikit pun nak merajuk. Erzo.
Aduh. Dah pagi ke? Mana Mikael ni? Kenapa dia tak ada kat rumah? Aduh. Okey, sekarang aku nak cuba call Mikael dulu. Siapa tahu dia angkatkan callnya. Manalah tahu, takut dia busy je ni. Aduh. Pening kepala aku lah. Hai Mikael, apalah kau tak ada kat rumah? Hey. Hello. Mikael. Kau kat mana Mikael? Aku bangun kau tak ada kat rumah. Kau kat mana? Kenapa tempat kau bising sangat? Oh, tak adalah. Aku kerja lah. Takkanlah aku ni. Kau ni pun, aduh. Oh ya, aku lupa nak bagi tahu kau kalau aku kerja kan. Maklumlah, aku lupa sikit nak bagi tahu kau kalau aku kerja. Minta maaf lah Erzo. Aku lupa nak bagi tahu kau malam tadi. Aku ingatkan kau kat mana tadi Erzo. Patutlah. Kau ni pun satu tak bagi tahu aku juga kalau kau pergi kerja. Aduh, mana aku tak gelabahnya. Aku tiba-tiba aku tanya, kau kat mana? Kau kat mana? Itu tadi aku macam bangun-bangun tadi aku tengok tadi. Kau kat mana? Itu masalah. Aku ingat kau ke mana. Rupanya kau kat kerja. Oh, okey, faham. Kenapa Mikael? Ada masalah ke? Aku tengah kerja ni. Tak, aku saja je call kau sebab aku nak tahu kau kat mana. Kak, itu cuma masalahnya. ni 10 je kak. Itu aku kata dekat kau tadi Erzo. Aku ingat kau ada apa-apa masalah tadi. Kau macam sibuk je Mikael. Aku memang sibuk pun. Lagipun aku ada banyak kerja nak kena settlekan ni. Oh. Okey. Macam ni lah Kalau engkau sibuk, tak apalah, kau uruslah kerja kau tu dulu. Nanti aku nak matikan call dulu, okey? Okey, nanti apa-apa kau call aku tau. Okey, bye. Kenapa harus Mikael keluar rumah? Aku dah kena buat rencana baru. Kenapa aku terlampau bengong ni? Aku tak boleh lepaskan peluang. Aku kena buat sesuatu untuk biarkan Mikael masuk hospital juga. Aku kena buat sesuatu. Tak boleh. Aku nak lepaskan Mikael macam gitu je kat tangan aku. Biar ada sekali pun kamu masuk hospital.
Akhirnya aku ada rencana baru. Kau tunggu je lah, Mikael. Akan aku buat kau hancur sekali dengan berkabut. Aduh. Aduh. Aku penatnya. Apa benda ni? Kejap Sekejap. Mari aku baca. Mikael, aku keluar. Kalau kau balik rumah lewat malam, pintu aku tak kunci. Okey. Ya, aku penat jugalah. Okeylah. Aku nak masuk dalam dulu. Aku rasa aku mulai curiga dengan Erzo sebenarnya. Apa yang dia buat sampai berkabut masuk hospital? Mesti dalam rumah ada benda yang sesuatu Erzo dah rancang untuk balas dendam ke aku ni. Aku kena hati-hati ni. Tak ada apa-apa pun. Kat mana Apa sebenarnya yang si Erzo tu buat? Aku rasa macam something like ada benda yang disembunyikan kat aku. Tapi apa benda pelik. Mikael, kau ni bodoh sangat. Aku ni sedang memerhati kau, cuma kau tak perasan. Tunggu aku balas dendam, ya. Kalau boleh aku nak buat kau lagi teruk daripada berkabut. Kita berjalan